Okay. Assalamualaikum semua yang dah menonton video aku hari ni. Aku nak sebelum tu ni motor Honda Wave 100 yang aku baru beli. So motor ni boleh tengok motor buruk kan, tapi dapat murah lah, dapat 1200 lebih, 1250. So motor ni untuk pergi sekolah, jadi aku nak repair lah sikit sebab ada banyak problem. Okay, jadi yang first hari ni nak buat sprocket, nak tukar yang original. Sebab dah lama dia pakai sprocket kecil. Bila pakai sprocket kecil dia jadi tersedak-sedak. Jadi sebelum aku tukar tu aku okay, ni contoh dia. Aku harap korang dengar lah. Okay, okay, korang perasan kan, dia macam dia bunyi macam tu. Jadi tu yang masalahnya. Okay, kita test sekali lagi. Okay, sekejap. Okay, korang tak tahulah korang dengar tak, tapi memang ada. Bila bawa slow tak ada. Cuma bila laju dia ada. Lampu dia pun tak menyala. Ni pun aku nak kena buat ni. Okay, first untuk tukar sprocket ni, aku turunkan dulu lah dua ni. Balik. Okay, jap. Okay, dah tak kat dua tu stand. Okay, first kali nak cabut skru yang mana Okay, aku longgarkan dulu yang ni. Apa ni? Longgarkan. Lepas tu baru kita cabut yang ni. Alright, okay, nampak Okay, clear. Okay, kita pakai sarung tangan dulu. Okay, kita pakai ni size 10. Kita boleh terbuka. Okay, boleh terus keluarkan. Okay, ni pun terus keluarkan. Okay, longgarkan je. Longgarkan juga. Di sebelah sini pun ni sama. 14. Okay, 14. Nampak lah. Zoom sikit. Okay, nampak macam mata rosak kita letak ya. Sebelah tebuskan lagi. Okay, siap. Nak kena tarik sikit keluar. Boleh. Ni bawa sebelah sana. Washer je. Washer ni pastikan korang simpan satu tempat lah. Tak nak hilang pula kan, lepas tu tercampur ke apa. Okay, angkat sikit tayar pakai kaki. Lepas tu tarik keluar.
Oh, wah. Dah keluar. Okey, masa sebelah sini pun break dulu kita. Okey, tak payah cabut sebab apa yang kita nak tukar ni je kan, sprocket. Kita tukar sprocket dia je. Jatuh sikit. Bearing, ush. Alamak, nampaknya kena. Nampak macam apa benda ni dah kena ketuk ke apa. Aduh, aku pun tak tahu apa dah jadi kat sini. Okey. Nampak macam dia gam ah. Bearing pun dah out lah ni. Kau pusing macam ni kau dah rasa pakai tangan. Kau dengar bunyi? Tak dengar sangat tapi rasa pakai tangan pun dah pesat rasa besi dengan besi. Kena tukar lah. Dia punya Polar 21. Okay, dia duduk macam ni. Allah, tak boleh lah. Dan size 12. Okay, ni size 12. Tak muat pula. Oh tak, ini nampaknya macam tak perlu pegang sebab nanti dia sekat kat tepi-tepi ni. So kita pusing ini je lah. Okay, aku dah jumpa lengki satu yang muat 6. Okay, korang boleh tahu kat sini macam ni je. Buka di skru ni. Skru ni kalau korang nak buka, korang boleh masuk balik ke dalam ni. Masuk balik ni. Lepas tu pegang tayar tu, korang cabut pula. Macam tu je, senang. Tak payah pegang, susah. Lepas tu dah longgarkan. Korang boleh tahu dia ada bok. Bok dia dah pegang. Dia duduk kat dalam longgar, dalam longkang tu. Jadi bok ni tak pegang. Okay, satu bok. Bok saja dengan okay. Alright, start. Okay, sementara ni bearing ni aku lap-lap je lah. Lap-lap balik. Lepas tu masuk grease sikit. Kita pakai dulu sementara sebab barang tak ada. Okay, datang kat gambar. Nanti kita beli bearing. Dah sampai baru kita tukar sekaligus. Okay, ni bolt dia. Bolt ni sekat pula. Okay, kita bolt kat sini. Okay, kita bolt. Ni semua barang-barang dia kau susun lah macam mana pun. Janji jangan silap pasang. Dia ada tempat belakang. Okay, right. Bawa keluar yang ni. Ni pun tak tahulah, macam dia ada korek. Dia ada macam tak tahu lah korek ke memang macam ni ke, tak tahu lah. Dia macam ada adjustment lah buat. Bila buat adjustment macam ni, kalau korek sendiri pakai tangan ni tak center ni. Tak center nanti tak payah bergoyang. So mana kita punya sprocket baru tu. Okay, sprocket baru. Tapi kalau berpesan dah berkarat sebab tak keluar. Jadi sebelum pasang ni kita kilatkan dulu. Okay, nak bersihkan benda ni pakai mesin ni je lah. Okay, so pakai mesin dia je bersihkan. Spray sikit, bagi basah. Kita bersihkan. Alamak, nak bersihkan tapi cat pun hilang. Tak apalah, sekali janji tak ada karat.
Ni kalau cabut sama tangan lagi selamat lah. Takut nanti terpulas sekalian. Lama sangat pun tak elok. Ya. Lihat aja. Dah siap bersihkan semua karat-karat semua. Cat-cat pun dah hilang, tak apalah, pakai je dulu, nanti apa-apa aku tukar. Okay. Okay, jom kita pasang balik. Okay. Pasang balik, pasang macam mana? Allah, ya betul ni. Pasal tak, pasal macam tak. Dia dah potong ke? Oh, dia dah adjust. Aduh, patutlah. Tak muat lah guys. Ada. Nampak aku kena beli sprocket baru. Nampaknya motor ni tak boleh pakai untuk seketika. Tak check pula, tak ngam. Boleh mau. Hai, kita tak ngam. Nampaknya kita bersihkan dalam ni, bersihkan balik, lepas tu pasang balik lah.
aku rasa baik aku tunggu barang sampai dulu, lepas tu beli sekali sprocket ke ataupun beli ni. Rasa macam dia dah potong lah. Dia dah potong jadi memang tak ngam lah ni. Ni pun nak kena beli. Benda ni pun bearing beli. Lepas tu sprocket ni kalau ngam pakai balik lah. Okay, nampaknya kita tersadia lah sementara motor ni. Okay, sekarang ni sprocket ni tak ngam. Okay, sprocket ni sebenarnya owner kasih sekali. Dia cakap ni original lah kononnya kan. Dia punya tak ngam. Agaknya tak ngam sebab tu dia tak pasang balik. Aduh, ni tipu pula. Okay, tak apa, pasang balik sprocket lama. Okay, pasang balik semua. Ni greasing balik sikit. Lepas tu bahagian brake ni aku nak cabut lah sebab nak check sebab apa ni brake ni tak makan. Okay, jadi tu je lah tu. Alright, jom kita buka. Okay. Alright. Lepas tu ni aduh, susah betul. Okay, dapat mengeluarkan hub dia. Oh boh, bakarat. Tak bergerak ni. Ni function lah kan. Function dah aku tengok. Brake pad nampak tebal lagi. Okay, ni nampaknya macam dia tebal lagi. Tak tahu korang boleh nampak tak, tapi rasa tebal lagi ni. Okay, jadi dah cabut tadi drum brake. Ni dia punya skru. Dia punya kat sini dengan skru ni. Okay, ni kita biar dulu. Kita pasang dulu hub sprocket. Okay, ni dia punya tu besar. Dia dah ketuk sini. Tapi dia ada ni besi ni, dia sumbat ni. Tapi ketat. Nampaknya hub pun nak kena tukar. Aduh, beratus lah. Ni sementara ni aku takkan tukar dulu. Okay, biarkan dulu. Alright, ambil hub. Ni hub dia. Sikit lebih kurang. Okay, bearing sementara kita nak pakai sementara ni kita bersihkan sikit lah. Okay, buang dulu abu-abu kat dalam dia. Pakai sikit lah grease yang mahal sikit ni, sumbat. Jadi sepatutnya sebenarnya baru aku perasan bila aku tengok kat dalam kedai dia ada seal. Jadi sebab benda ni tak ada seal lah, dia jadi macam ni. Macam ni pun dah okey lah ni.
Jadi aku beli terus biji hub baru sebab dia dah potong. Kalau kau pasal ni, dia potong bahagian ni dia potong. Sebab agaknya dia nak muatkan sprocket kecil dia tu. Tak tahulah. Okay, tak apa. Okay, sekarang pasang saja dulu. Benda ni pun dia tak center sebenarnya. Sebab okay, hub ni dia tak boleh nak center sprocket ni. Korang perasan sebab dia banyak free. Okay, sepatutnya sebab benda ni bukan original. Kalau original dia dah ada dia punya longkang. Jadi korang masuk betul-betul ngam-ngam. Jadi bila korang screw kan dia tak lari. Jadi bila macam ni korang boleh lari. Jadi sekarang ni aku nak kena adjust supaya betul-betul tengah-tengah lah. Kalau tak, bila lari nanti dia akan tarik kat rantai. Dia akan jadi macam ni. Aku rasa ni pun salah satu punca dia jadi semput tadi lah masa aku bawa. Okay, so okay, tak apa. Dia masukkan dulu. Sekejap. Sebelum aku masukkan, aku nak tengok dulu macam mana depan belakang dia. Okay, depan aku nak bagi center dulu. Kamu tengok ni pun duduk tak ni semua dia modify, so memang tak ngam lah, tak center langsung. Pasal je macam ni. Ni pun tak silap ni sebab sprocket dah bengkok. Okay, tak apalah. Oh, bukan sprocket yang bengkok. Bahagian ni dia potong ni. Dia potong lah. Okay, dia tak potong, tak apa. Itu tak penting. Sekarang ni benda ni dah dia macam ni, tak center. Memang fail lah benda ni. Kita lagi teruk. Okay, ni kurang sikit. Okay, ni kurang sikit. Okay, macam ni kurang sikit preparation. So jadi punca gegaran tu pun pemasangan sprocket main size lah. Sprocket pemasangan salah size pun kecil sangat. Ini tak tahulah, main palatau just modify palatau macam mana. Memang takkan tahan lah. Okay, screwkan dulu. Okay, dah masuk. Bagi satu. Okay, ini center. Aku akan ketatkan dua ni dulu. Sebab apa? Bila aku tekan ni dia tak ada vibration. Yang ni dah tak ada center kan. Okay, ketatkan dua ni dulu. Sekarang kita kena pam-pam sendirilah. Okay, sebelum tu pastikan dia dah center Sebabnya aku nak kena buka ni dulu sebab aku nak bagi center. So benda ni kacau. Dia punya sprocket ni banyak dia potong sendiri. Perasan dia ni. So, jadi aku nak kena potong lagi sikit supaya lagi free lah. Baru aku boleh adjust betul. Jom kita buat tu sekejap. Aduh. Okay guys, jadi aku dah bersihkan. Kalau kau perasan sekarang ni dia punya ruang ni nampak besar sikit lagi. Dia dah tak ada. Sekejap, kasih fokus. Dia dah tak teruk sangat. Okay, lepas tu bila aku masukkan skru pun dia free. Jadi bila aku letak atas tu dah masuk skru, aku boleh bergerakkan lah. Nak bagi center. Alright, center.
sebenarnya bahaya. Sepatutnya tak boleh pasang lah, tapi tak apalah, pasang sementara je. Okey, macam ni. Lepas tu dia adjust hub ni pun jadi sprocket original pun tak boleh masuk. Jadi memang aku beli one piece lah nanti. Okey. Okey. Dah masuk yang lain pun aku nak kena masukkan ni dulu. Ini tak ada ketaan lagi, aku tak masukkan board. Yang penting dua ni sekarang. Baru cantik. Okey, aku takkan ukur lah. Sebab okey, aku akan test dulu masuk dekat rantai. Tengok dia tertarik-tarik tak. Kalau tarik teruk sangat, maksudnya dia belong sangat lah. Okey. Okey, dah nampak macam center lebih kurang. Okay, sekarang nak kena adjust ketat sampai betul-betul aku dapat yang ngam lah. Okay, so sprocket kecil ni dah pasang balik, settle. Yang kali bila dah sampai barang baru kita buat lagi satu video. Okay, pada ketaan tadi tu kita pasang balik lah macam biasa. Pasang sini, tu hub ni pun pasang balik. Pastikan korang pin garisan ni. Lepas ni dia ada tu 1, 2, 3 kan. Sebelah sini pun sama kan, 1, 2, 3 juga. Supaya korang pin tayar tu center lah. Tapi tengok juga kadang-kadang dia punya benda tu salah. Jadi korang ikut korang punya mata lah, ukur ke, tengok sama ke tak dia punya tayar. Okay, lepas tu je lah. Lepas tu check rantai korang. Rantai korang jangan ketat sangat sebab dia ada time. Dia korang kena pusing 1 golongan 1. Kita kena check 2. Check lagi. Dia ada bahagian longgar. Macam ni longgar kan, ni ketat. Dia kena test semua, betul baru test mana yang paling ketat tu. Tengok berapa banyak ketat, yang terlampau ketat. Ok, settle. Ok, sekarang kita test. Lepas dah pasang sprocket tu, lepas pasang sprocket semua, kita nak test rasanya elok ke tak dia punya. Lepas dah pasang, dah betulkan sprocket. Ok, jom. Biasa time naik bukit dia jadi. So jom kita cuba. Okay, korang perasan sebenarnya langsung dah tak ada bunyi Okay, semalam aku dah test dah sekali. Hari ni aku test buat video lah. Terkejut juga sebenarnya kan. Dia masalah dia salah pemasangan je lah. Salah pemasangan sprocket. So jadi masalah settle lah. Yang tersedak tu langsung tak ada. Engine pun dah sedap bunyi. Jadi alhamdulillah settle lah masalah. Okay, itu saja.